Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Hari ni kita nak pergi mana? Hari ni niat aku tu pagi ni ingat nak pergi pasang bumbu, tapi tengok cuaca tak cun jugalah kat sini, pasal banyak kabus apa semua kan, sejuk lah. Aku sajalah. Sebelum ni aku mengai apa tak boleh nak rekod kan, pasal aku pegang lah telefon, model tak apa nak ada. Tapi semalam dah sampai dah lah. Aku beli SJ Cam kan. Aku tak tahu lah padu tak padu kan. Dia cuma lekat kat ni kan. Pasang lekat kat sini lah. Lepas ni cek kampoi, cek kampoi, cek lekat. Lepas ni apa nampak? Spot yang sempoi-sempoi ni lah. Duk kampung memang seronok lah kan. Suasana kampung macam ni lah. Ada kemarin aku tengok orang menyala yang video sebelum ni kan, video semalam ni lah. Kawan tu menyala pun sakan jugalah ikan puyuh. Tu ada lah ikan lampam, ikan sepak. Tapi ikan puyuh sedap kan. Ikan puyuh buat goreng, ikan puyuh bakar. Ikan puyuh mau bakar memang okey lah. Tak pun buat masak lemak belada. Okey lah. Tapi aku ada jugalah. Aku dah beli bubur untuk tahan dia tau. Hostel payung ni lah. Bubur makanan dalam tu, buang dalam sungai. Kita tengok ikan apa masuk. Tengok sekejap lagi kalau ada aku pergi lah. Tapi tu lah, hari ni dah barang ni dah sudah ada. Sekejap lagi kita record, tengok macam mana, boleh pergi terang mana. Bau syok. Sekejap lagi yang pun cakap aku sembang KLCC pula kan. Aku tak mahu lah. Panik cepak record. Okay, nanti kita update lagi.